Serious sini. Zakia still here. And I'm Ustazah Syariati. Okay everyone, hari ini kita akan bermain permainan simple. Takut lah. Soalan-soalan je. I takut Soalan dengan dia daripada permainan dia. Suria. Soalan-soalan ni I rasa banyak je podcast yang dah buat. Kita podcast yang ketinggalan bas. So kita nak try juga join this trend. Okay, so I akan tanya korang soalan yang simple. Please people, when you listen to our podcast, jangan terlalu serius. Don't judge. Jangan terlalu serius. Just for fun. Yes. Just for Kalau fun. dalam episod yang sebelum ni kita dah berbual pasal Singapore stress, not stress, tired country kan. So kita try this time round, kita let loose sikit, kita chill, kita tanya soalan sikit, okay? So jangan judge. Ustazah suka walaupun dia ada, tak sabar nak main walaupun ni. ada ustazah. Okay, ada dua ustazah, satu ustazah Zakia, ustazah We listen but we don't judge. Yes. Okay, so soalan yang pertama, nak cakap dalam bahasa apa? Suka hati Okay, apa-apa. would you rather spill teh tarik on your abaya macam I tadi before a big event, or forget your hijab pin after leaving the house? Spill teh tarik. Is you asking me? Yalah, turn by turn lah. Okay. I rather forget hijab pin because I can buy one. Okay. Kalau buy teh Tapi macam ni tarik, nak keluar? You ikat je lah kira. semua hijab pin ke tertinggal? Macam mana nak Semua tinggal lah. hijab pin? Keluar kan pakai tudung? Semua je. Maknanya agaknya you baru buat satu, semua tertinggal. Lari. Okay, tak apa. Satu ada, tak You apa. boleh ikat ke I twist boleh gitu do lah. something and just use one pin. I think I'm quite confident to just use one pin. Boleh, insyaAllah. Tapi kalau tertumpah event and nanti bau and then Busy lah. busy, lepas tu video camera and all, I think it will be very unprofessional looking and I will be very flustered and macam tak boleh, macam Yes. tak boleh. Kalau pin, I masih boleh macam singgah somewhere ataupun message somebody, can you meet me and bring me something macam gitu lah. But baju kotor, I rasa it will stress me a lot. What about you? The same question. Different question lah. Oh, terus? Yeah. Okay, before that, sekarang ni I tengah face teh tarik tumpah kat tudung and dia keras, lepas tu bau. There you go. Yeah. So dia adalah contoh. Dan mungkin juga I tertinggal pin sebab daripada tadi tudung I berimas. Betul-betul. Okay, so untuk you Zakia, would you rather do wudu in freezing cold water or in a public toilet with no tissue? Freezing water. I rasa freezing water tu macam dia sekejap. Then lepas tu, anyway wuduk pun dia bukan macam busy sampai you nak siram macam mandi. badan, macam mandi semua. Dia macam muka, kaki, tangan ni semua. Okay lah. I choose that freezing water. Kalau yang tak ada tisu kat public toilet tu, kalau you dah kena buka tudung, lepas tu you, I mean like you longgar-longgarkan, lepas tu you angkat wuduk, you selit-selit air and all that. Tak ada tisu pun akan busy lah. Tudung you akan basah dengan itu, ini semua. I rasa lagi rimas. Okay. Ken, so siapa nak tanya I? Okay. Jeng. Dengan cepat dia nak tanya Kalang you. kabut. Dia yang paling banyak ada kedengkian daripada Tak ada, hari tak tu, ada, Ramadan. tak ada lah. Bulan puasa. Kasi Okay. Korea. Would you rather attend a wedding where everyone wears the same jubah as you, or give a talk with food stuck in your teeth? The first one lah. I tak kisah pakai baju sama. Boleh lah. Yes. Lepas tu ramai-ramai kita bernyanyi. Jadi kumpulan nasyid. Ramai. Yang Boleh, Jawahir suka-suka. Jawahir. Al-Jawahir. Al-Jawahir nyanyi nasyid-nasyid kat radio. Asal dia pakai baju sama? Selalu kan memang nasyid-nasyid group pakai baju sama. Kasidah. Memohon ampun. Betul lah. Betul kan? Betul. 20 April tahun gajah lahirnya. Yes. Betul kan? Betul. Actually lagu tu sedih tau. Lagu tu sedih, serius. Yang I Bulan kalau dengar Gajah lagu tu sedih. siapa? Bulan Gajah you. Tahun gajah. Apa lagu tu? Pasal apa? Pasal Nabi. Pasal Nabi. kelahiran Nabi. Macam mana start dia? Tersebutlah Terciptalah
Di tanah suci kota Mekah. Oh, okay, tahu. 20 April tahun gajah. Lahirlah. Macam itu. Cuba tahu yang bulan haji. Bulan haji Telah tiba lagi. Tak, suara kena halus. Menunaikan ibadah. Suara macam Lata. Suaranya macam arwah Dia Lata. ada toko. Mungkin dia punya next job dia boleh part time nasyid. Try Makcik Lata belum marhaban. mati lah. Lata Lata dah lah. mati. Dah. Apa you I tak nak? tahu siapa tu. Okay, you nyanyi satu. Hamko. Boleh. Boleh, tadi you dah buat. Tak boleh tu lagu bulan haji I sebab I kacau. I tak boleh nyanyi Tak ada. Hindustan. Part bulan haji, you boleh kacau. Part Lata, you bangga kan sampai tak sanggup nak tukar lagu orang tu. Macam ini. Jauh dah dia you rasa. Asal I pula yang kena Lata bagi. Tak, sebab suara you sama. Lata dah meninggal kan. Nanti I meninggalkan orang, aku juga salah. Sabar, Lata. Yalah, 2022 lah dia dah meninggal. For context, orang yang tak tahu who is Lata. Behind all the Hindi songs yang sedap suara helium tu Lata. Suara helium. Dia cakap. Lata punya family akan mengamuk dengan you. Tapi I very kagum. I very Dia dah kagum. tua-tua pun Orang dia yang boleh nyanyi, boleh seh. nyanyi lagu Hindustan or Tamil, normal voice is like normal voice. Tapi lagu nyanyi dia jadi halus, boleh tinggi. It's like, bukan senang nak buat. Betul. Bukan senang nak buat. This is really talent and skill lah. Betul. Kita bukan Susah. make memang. Yang penyanyi. Mohabbat tu kan? Mohabbat ada kan? Ni apa Tapi Lata punya lagu merepek. Seriously suara dia. Mana lagu? Ni macam lama sangat lah. Tak ada Ini macam ni. zaman 60-an. Black and white. Ni. Sabar. Sabar terjegit pula. Walaupun dia dah tua, suara kecil. Ini macam muda. Halus. Halus, yes. Tapi you tak rasa masa zaman tu bila you dengar you macam menggedik gitu sekali? Tak. Tak Okay, sorry. I ada that feeling. I macam pula normal nak tanya je. Suria. Okay. You I ni pernah dah nak tanya jauh Suria. sih tersasar. Okay. Tapi I still nak request untuk you nyanyi that part. Okay, Saza, sorry. Okay, Asal I tadi dia dah tanya? tak apalah. Oh, I pula nak tanya you. You je boleh tanya I. Kesukaan nak tanya. Okay. Would you rather have to pitch your business idea to your daughter or to your... Ini macam dia dah tak relevan lah pasal nenek dia dah meninggal. Sorry. Tu grandmother. Grandmother. Masa ada nenek mertua Itulah. lah. Ataupun pitch your business Ada. idea to your ini lah macam kawan baik ke apa tapi you tahu yang maybe dia boleh caras you punya idea. Okay. Itu dah tahap dengki. Tak kuasa nak fikir. Kasih I yang tak serius sangat ah. Alah. Okay. Okay. Would you rather answer 10 awkward auntie questions at a family gathering or get ghosted by 10 customers in a row? Answer 10 awkward questions. You would rather answer 10 awkward questions? It's okay lah Cik. Alah Cik ni macam tak biasa pula. Macam tu. Sarkastik balik lah. I prefer that. I rather get ghosted No. by 10 customers. Malu saya dan customer. Diorang get ghost, diorang yang ghost I, bukan I yang ghost diorang. Tapi diorang ghost kita. Macam kita, you dah tak ada harga diri bila you dah 10 orang dah ghostkan you. I tak rasa lah. You tak rasa I you yang tak bagus actually. Tak, I tak rasa. I feel like they are not meant for me. You we are not a pasal match. rezeki. We are not a match. Masya Allah. Orang yang value and bersungguh-sungguh nak, diorang akan beli. Kalau diorang tak nak, diorang ghost, maknanya pada I, diorang yang tak ada cara. I still prefer jawab soalan makcik. Sebab to me, I boleh layan makcik tu. Bagus you. You akan jawab ke you akan ghost? You bukan ghost. Orang ghost you ke you rather jawab soalan pelik-pelik? Jawab soalan pelik dah biasa. Tak ada challenge pun banyak soalan pelik datang. Jawab je lah.
Tanya-tanya benda merepek, I jawab. Irrelevant, I jawab kelakar-kelakar. Okey je, I boleh. Oh, bagus lah. I memang boleh layan makcik punya kind, berbual dengan Boleh orang tua lah. punya Tak kind. ada Boleh. macam, Tak ada. I tak pernah rasa kebencian atau irritated with any orang tua. Even orang tua tu is a irritating breed. I boleh macam ni nak buat dia ketawa pun boleh. Lah jadi joke. Irritating breed What's irritating breed? Macam diorang macam, ada kan macam makcik ni orang semua macam tak suka. Macam dia ni yang sini ni orang kepo semua tak nak. ni. Okay. You Kan boleh pada layan. I macam I boleh layan. Pada I is okay. Yeah. Bagus lah. Boleh. I'm very amazed. Because I rather not talk to them. Oh, I still prefer. I can triggered. Mungkin ada orang yang macam tu dalam kawan-kawan I pun ada. Tak suka, malas nak layan. Ada. Asyik tanya pasal kahwin macam tu kan. Asyik Macam trigger. Yang paling I macam suruh I beranak lagi perempuan. Beranak lagi lah perempuan. I tak boleh macam diam Charity, diam. I jawab dengan kelakar. I cakap I dah order. Belum datang. Boleh order kan? I kena macam macam diorang akan compare sebab menantu-menantu my mother-in-law semua kurus-kurus. Oh. So asal I gemuk. Pasal Macam gitu. That's one of the questions yang you kena. Dia tak cakap gemuk tapi macam Surya macam paling happy yang lagi dua macam kurus Merana. kecil. Makin kecil. Mami tengok let's say I pun kena gemuk juga. So I macam habis makan macam mana? Macam gitu. Korang ajar ni jawab macam tu. I deserve this. I nak buat apa Mami? Bahagia. I pernah jawab something yang pada I kurang ajar. Lepas tu I macam kenapa aku cakap gitu Untuk you memang banyak benda akan jadi rude sebab you figure of ustazah. Dia cakap sihat sekarang tak macam dulu. Dia cakap apa tahu? Saya ikut contoh Cik. Ya Allah. Itu Ustazah tu lebih baik you pergi kena ghost lagi baik lah. Sebab tu I tak boleh. I rather tak jawab. I diam je. I Itu tak you boleh. jawab dengan kebencian kepada makcik tu. Yalah sama lah kita. Saya ikut Cik macam gitu. Habis cik tu buat apa? Saya tak apa. Kalang kabut cik tu ambil barang-barang dia kurang ajar. Tak lah. Tapi tapi tu macam wow. Kira dah cakap tu macam Afsal aku cakap gitu Is it because It's your like- parents tak buat benda tu dekat you? You tak kena kacau kat rumah. Maybe pasal tu agaknya. Tak kena kacau kat rumah. Macam adik-beradik you roast you macam tu. Oh my Adik-beradik of god, course adik-beradik will I roast. is the king of roast. Adik I akan roast. Adik I akan kacau. Sampai sekarang pun dia kacau. But macam diorang boleh kacau bukan macam sakit hati punya. Macam kurang ajar but tak sakit hati macam why you say that macam gitu. Pasal my mother Dia macam macam dorang bergurau semua baik-baik punya lah. macam Berhima. ya Allah baju kakak ni besar macam tak tu. ada. Itu adik-beradik I. They entitled to say anything. They are my brothers. Yalah maknanya diorang pun tak akan go extreme lah kalau dengan you. Tak, to me they are my brothers. Apa diorang cakap pun I boleh macam get over it. They are my family. This one not family. Why you talk to me like that? Macam I rasa pasal I dah biasa dengan mulut makcik-makcik lah daripada kecil. Jadi I macam dah tahu. Tapi itulah kalau I cakap macam tu mulut I mungkin akan kena rebus. Kira I kena diam ah. I rather jangan tak, you jawab. nak kena jawab dengan Tak boleh. I yang kena tadi diam. Yalah, you Tapi diam je lah. banyak orang dalam kawan I macam you. Macam kalau Macam kena dia geram triggered. nak Dia cakap. trigger dan dia jawab boleh sampaikan jadikan Marah. Pedas. macam pedas. Pedas. So I better don't answer. Diam je. Macam gitu Tapi je. senyum-senyum pun you macam fed up nanti nak balik. Tak, masalahnya bukan I yang boleh balik. Dia yang kena balik. Rumah you datang habis roast you. Ada yang pernah salam. Lainnya kamu tak macam digambar di IG. Oh you buat air dia you tak Gemuk. lepaskan. Cakap I gemuk in my face. Orang-orang ni kau dah cakap you gemuk apa lagi? I jadi terus macam You tak payah datang. so rude. You tak payah. So kalau you ask Dia tak me boleh nak datang jawab, rumah. I takkan jawab. I don't like Dia it. datang rumah Zakia, dekat dalam Zakia kacau tu sampai I akan besar. taruh cili powder dalam air dia. Minta maaf tersedak. saya sengaja. Tersedak. Walaupun I tahulah, you all tahu I ustazah, tapi apa ni You manusia. as You much manusia. as I selalu cakap sangka baik, ada benda memang I rasa macam Itu dah tak boleh sangka baik. reaction dulu baru I macam astaghfirullahalazim. Macam kau siapa nak cakap actually lah. You have not met me for years and years. The first thing you meet me after so long is
gemuk ya. Macam gitu. Dia pembantu ke? Tak. Oh, okay. Begitulah. Okay, Okay. next question. Okay. Okay, nak tanya Ustazah. Okay. Would you rather lose your phone for a day or lose your voice right before a podcast recording or a syarahan depan halayak ramai? I rather don't have a phone for a day. I cannot do. Ustazah pernah kan satu hari tak ada suara yang tak ada suara. Seksa Seksa sangat untuk record and talk and teach without voice is very painful, and the nature of my job is that I cannot get relief. I cannot get relief teacher. Kalau muka dah keluar kat poster, orang expect that you boleh relief. Okay. Kita doakan sama-sama, kita doakan cita-cita Zakia untuk menjadi ustazah, menjadi kenyataan. Kita tak tahu. I feel like Zakia has very good talent. Let's Please, imagine I tak boleh Zakia. jadi Talent ustazah. and brain power boleh Tak belajar. I dengan bulu Mana mata tahu. I je I dah kena scrap. Tak, bila dia adalah. baru sampai, dia punya student semua dah sampai pukul 8.30. Dekat poster letak pukul 8. Okay. Pukul 8.30. Pukul 8.30 Ustazah Zakia kat sekian-sekian tempat. Pukul 10 baru Zakia sampai. Oh, wow. Lama dah Ayul. Diorang berzikir dulu 1.5 hour. Tak, Zakia ada je lah. Zakia dia banyak plan. Dia baru habis pergi makan dinner dengan kawan dia. Birthday. Dia ada birthday lah, apalah apa. Pukul 10 dia minta maaf sorry lambat. Habis orang semua tunggu. Okay dah. Habis nak explain. Sorry tadi pergi dinner. You akan macam tu. Suka. Apa question dia tadi? Question dia is, would I rather not have my So you phone? lost a phone. I rather lost a phone. Dia lost a phone for a day. Lepas tu besok baru jumpa. Okay, tak apa. Asalkan besok I jumpa jumpa. phone tu. You remember yang you sepatutnya pergi Hari Raya gathering? You should share that. I was invited to join Hari Raya gathering by Nur Insan for the Asatizahs lah. So I was quite happy to be included. Baru I ingat. To be included in this jemputan because I kan freelance, jadi I tak ada banyak macam office events ke. So sekali-sekala I dapat attend ni, I suka lah, and I get to meet all the other people kan. So it was hari raya, macam dah ujung-ujung raya, I nak bawa anak-anak I 2 orang to come. Kita dah siap pakai baju raya, dah macam everything ready for raya tau, dengan bag everything matching. Anak I semua dah pakai matching dengan I. Dah nak keluar. I dah nak cakap dengan budak-budak, okay dah pergi pakai kasut. Take my things and then I nak ambil kunci kereta to drive. I tak jumpa kunci kereta tu. I tak jumpa. I cari sampai berpeluh-peluh. I cari dekat semua tempat kat rumah tu. I couldn't find my car key and I really don't know where it is. And I don't have a spare car key. Tapi you lock kereta tu dekat bawah, means dia ada di rumah kan? But sampai hari ni, I tak jumpa that car key. Maknanya bukan kat dalam rumah lah It must be at home because I lock kereta. Kereta dah lock, tak boleh Lepas tu buka. baru naik apa? Lock kereta. Takkan along the way you ada cari tak kat grass? Tak ada. Maybe The jatuh thing kat grass. is, I always bila dah sampai kat lift, normally I park near my lift, right? Bila I kat lift, I will lock again to make sure that I lock. So bila naik lift pun benda tu ada kat tangan I. So I'm confident that Hilang dalam rumah. tak tercecer. But I really cannot find it until now. I tengah fikir ada jin sembunyikan ke apa my kunci kereta. Because sampai sekarang I tak jumpa. And the next day is Saturday is very busy day for me and my family. Ada banyak madrasah lah, macam-macam sampai malam. So I cari 24 hour car key replacement lah. Mahal tak? Mahal. Ratus. Ratusan. Satu key is ratusan. Yes. Don't mind sharing For berapa? them, one of them that I called, 950. Okay, one of them. Another one that I called, we don't do. Another one that I called, 500. So it is expensive setakat untuk unlock the door. Okay, first they have to unlock the door. After unlocking the door, they have to reset the system to the new key. Yeah, It's an expensive mistake. It's very expensive and it takes very long to fix the car. Berjam. And then of course we cannot leave the car with the person lah. So
when I called this person, dia dah tengah buat kereta orang lain yang sama isu juga. So 11 PM, can you imagine, I dah nak keluar lepas maghrib. I dah macam panik, tak ada kunci kereta tu for the longest time. I macam mana. I dah macam Tak terbuang maybe also terbuang. I pun tak tahu. So I just You dah cari laundry bag you punya bawah-bawah sekali? Tak ada. I even go out and trace to tong sampah semua. Tak ada. So I macam, okay, never mind. I'm just going to do the replacement key. Pasal besok is a full day. It's ada classes semua leceh. I need the car key. I need to drive. So I buat lah replacement. And then I tak pergi Hari Raya. Which is macam sad lah. But yeah, rezeki pergi dekat kereta tercinta. Tak apa, nanti rezeki tu akan datang berganti, InsyaAllah. berlipat-lipat untuk duit yang you keluarkan tu. Amin. Would I go through that experience again? I hope never ever. It's very expensive and macam tak worth it. Macam bingitnya macam tu. Yeah. Macam unnecessary. And always have a spare key. Please, kalau korang tak ada spare key, pergi buat duplicate sekarang juga and keep it safe because it's expensive. Ya. Yep. Benda pasal kaki ni, my husband pernah mistake. Dia pernah, kita pergi mandi laut. Dia happy-happy mandi laut bawa kaki. Mandi wow kat East Coast. Oi. Kaki masuk kat dalam laut sekali. Dalam poket. Kocek. Then? Dah habis bersukaria, nak tukar baju, dah nak masuk maghrib, apa? Tak boleh buka kereta. Tak ada kunci, physical. No, tak boleh buka. Dia, kunci dia dengan benda tu dia macam macam boleh keluar. So tak boleh. So nasib baik ada kunci spare kat rumah. Nasib baik pun ada orang kat rumah. Ada orang balik naik taksi ambil buat datang laut. So kita semua balik pada laut pukul 10 malam. Tu pandai masuk laut, berenang dengan Terlupakan ada kunci kat dalam kucing. ya. Bila lagi nak swimming dengan kunci kat dalam poket? Okay, ada satu soalan untuk you, Zakia. Okay? Okay. Would you rather forget the lyrics during a nasyid performance or termention nama salah artis during podcast recording? And Artis artis tu tu ada. artis besar. So let's say lah artis tu Lata. I panggil Lata Maniska datang. Okay. Siti Nurhaliza lah Nanti example. Bollywood mengamuk. Siti Nurhaliza datang. You nak macam Wow. Siti, Datuk Siti dah kena panggil Datuk kan. Tapi you terpanggil dia Siti Nurhaliza. Siti Syariati. boleh. Tersalah lah. Masa tu Yang the first one apa? Oh, nyanyi lupa. Performance. Habis dia kat tengah halayak ramai. Semua orang tunggu. Zakia. Mohon ampun. I rasa terlupa yang artis lagi bagus. You tahu, nasyid. You dah ada fans kat bawah. Fans, yes. Zakia. Tak, nasyid punya tak macam tu. Macam tengah. Yang bulan haji je lagu. I rasa I would rather I can imagine. You dengan You dengan jubah. Sedih dia macam. Sedih? tak ingat. Tak, you tengah tarik. Kompang kat jalan. You tengah tarik. Tu blur. Tak boleh. Tu lagi malu. Kalau I tengah podcast, let's say Siti Nurhaliza kat sebelah. And it's I live. tersebut. Live tau. I macam siapa tengoklah, I tengok muka you terpegun. I akan Dia pandai cover. Dia pandai. Nyanyi pun boleh apa? tak boleh lah. Orang ramai dah Nasyid bayar. tak boleh main-main. Nasyid Orang dah lirik dia bayar. tak tukar-tukar. Lirik dia Cakap. sama je. Orang dah bayar tiket. Ni dengar tak I cakap. Tiket paling murah $200. Kita tak Zakia tahu Zonal. kalau in the future Zakia akan buat konsert nasyid. Semua $200 paling murah. Join je lah kelas-kelas Nur Insan. Free. Muka kat atas stage.
Ustazah Jangan Syahati- membazir. Ustazah Korban paling murah berapa? Tak ingat tu. Oh, tengok I membazir. Saya Syahati kat bawah, memang harus lah. Dia terlupa lirik tu. Kat kelas message tak pay attention kan? 199 girls. Lagi murah daripada tengok konsert Zakia. 199 Kalau you buat dekat India punya kau, satu share tu $89. Boleh buat dua. Dua kaos. Dua kaos. Daripada tengok Zakia Tak lupa ada lah, lirik. dua share. Sorry. Itu terlampau. Itu Dua ayam share. Dua share of lembu in India for 89 times 2 times 2. So berapa? $178. Ayam. Tak payah susah-susah tengok orang lupa lirik. Okay, lagi siapa? Okay, kita tanya Surya. Okay. I tanya Surya. Okay. I baru baca satu. I nak kasi Zakia sekejap lagi. Tapi tak kasi Zakia. Kena kasi you masa tu. Would you rather do a podcast episode with a parrot that keeps repeating you, or a cat that won't stop meowing? Pus, dua-dua. Dia kira you cakap pus, dia pun apa? Ataupun kucing yang meow. Kucing I nak mati Sasa. I nak mati. Takut. Gila. I pun nak meninggal. Kucing tu tengok apa? Why tak tahu kucing? Kucing Bulan something new today. haji. Zakia punya. Okay, so which one? Dua-dua tak boleh. I akan mati. Parrot okey lah. Parrot okey lah. Tapi I akan macam Kalau you pilih parrot tu, I takkan datang. I takut burung. I akan macam itulah. I takut burung. I takut gila. I akan lari. I akan lari kalau ada burung dekat dengan I. I kalau kat dalam kereta burung terbang sebelah pun I boleh terpekik kat dalam kereta. I'm like very very scared of birds. Okay, ya. So, dua-dua I tak boleh. Tolong kan korang tak payah nak macam kasih idea kita buat recording ke apa, tak ya. Ada burung. I ada kawan. Ada 7 parrot. I pergi rumah dia hari raya. Tak boleh. Habis dia macam Assalamualaikum macam tu. Tak ada. Parrot dia duduk diam. Cuma macam I rumah takut dia nanti macam macam sanctuary. mata dia macam tengok orang. I tak boleh. Takut. Claws dia semua. Tapi dia jaga lah. Mahal tau. Nak makan. Si parrot makan makanan semua dari kedai scoop. Oh, the seeds and all that. Mahal. High class pets ni. Bahagia. Bahagia. Sombong. Duduk dalam aircon. Okay, I nak tanya Ustazah. Would you rather have shoes that squeak every step or hijab that keeps flying off with every breeze? Flying off hijab. Tak macam dia jalan je. Gitu lah. Ataupun Ustazah masih ada size dia. Budak-budak ni. I rasa I rather have shoes that squeak. Yeah. Daripada hijab I terbang-terbang. Busy Nampak rambut semua. Nampak leher. I tak imagine Ustazah pakai tu. I kalau budak-budak kecil pakai tu I akan annoyed gila. Mungkin I boleh modifikan dia untuk jangan squeak atau I jalan tiptoe jadi belakang dia tak bunyi or something. Tapi I tak nak hijab I termelayang-layang. Kecoh sih. I feel like so exposed and macam why? What's wrong? Yang I macam terimagine you tengah bagi syarahan outdoor lah. Mungkin orang jemput you kat outdoor. Habis hijab dia macam terbang-terbang. kan kecoh. I don't. Assalamualaikum. Okay. Kecilkan kipas. Outdoor. Cerita pasal hijab terbang ni. Outdoor. I tak boleh lupa. Dah 7 tahun kawan I cerita dengan I pasal makcik dia nak pergi sekolah. Okay, you have to listen to this story. I minta maaf kepada kawan I yang cerita kat I ni. Tapi I tak boleh tahan. Cerita ni dah kelakar gila. Dah 8 tahun I masih boleh ketawa. Dia ceritakan, dia cakap dulu makcik dia cikgu sekolah.
makcik dia naik bas yang tak ada aircon. Yes. Once upon a time, bas tak ada aircon Lepas tu tingkap terbuka, angin sepoi-sepoi terlalu syok. Makcik dia pakai tudung yang Ikat belakang. Dia panggil tu scarf lah. Dia pakai scarf macam yang berdana ikat kat belakang tu. Makcik dia pula selalu mana-mana akan senang nak tidur. Penat. Singapore penat. Tak, ni nak pergi sekolah. Nak mengajar. Tidur tepi bas. Tudung terbang dari tingkap. Tinggal rambut je. Dah sampai nak masuk sekolah. Busy. Kesiannya. Tak, masalahnya I just risau untuk driver ke. Yang sebelah tu orang yang motor. kat bawah. Motor tu gitu terbelah. Sampai sekarang I akan imagine, I akan ketawa Ya Allah. Kesian Ya, dulu zaman Tak, orang yang kat dalam bas tu. Kenapa tak? Kenapa tak tolong? Kejut. Tak, macam nak tolong. Dah terbang je. Hello, wake up. Dah terbang, tak boleh selamatkan tau. Takkan bas nak break. Takkan. Tapi in that case, if that happens also, your life is more important than your tudung lah. Betul. Yeah, That's why you have to bring pins lah. Okay. Bukan macam gitu. Siapa? Ada sesiapa yang ada jual hijab pins nak datang podcast kita? Cerita tentang kenapa you all start business hijab pin. Mungkin ada tudung terbang. Mungkin adalah masalah-masalah you dapat tudung-tudung problems. So you nak share. Ataupun tudung you ada quality. You jual tudung you tak ringan. Macam mana pun dia terletak. So you can think of that lah as marketing. Yeah, you can come. You can sponsor. You can sponsor kita semua pakai tudung you. Okay. Yes. Okay, last question. Okay. Siapa? Okay. Tadi kita tanya siapa? Surya. Kita tanya Zakia pula. Tengok cari. Zaza, kalau you dah jumpa, you boleh. Okay. Sabar. Okay. Macam bagus pula. Okay, go ahead. I belum jumpa. You go first. Tak boleh ni. I go first. Okay. Would you rather be stuck? Okay, I just go. Stuck in a 3-hour Zoom meeting where everyone speaks in riddles, or you attend majlis where everyone bring sambal pedas gila and then you forgot water. I rasa I would rather yang riddle tu lah. Really? Apalah 3 hours dia berbual meripik-meripik lah. Sambal Dah tak biasa boleh dengan lah. kemeripikkan. I Boleh layan. terima. Sambal tak boleh. Because saya tak boleh makan pedas sangat. Nanti jadi heartburn semua busy. You boleh sambal? Tak boleh. Macam Sikit pedas. je. Tak boleh banyak. You tak macam you. Macam boleh makan sambal dengan roti semua tak boleh. Tak boleh. What about like macam malam? Malam you makan? Tak. Of course not. I nak makan. Tapi I tak boleh. Nanti I akan minum air je. What Heartburn is your highest level of pedas? Spicy McDonald's. Itu pada you dah pedas gila? Pedas. Macam pedas. gitu? Yes. Oh, you? Yeah. Mac spicy? Curry, Maggi curry. Maggi curry Dah I cukup pedas? I Tak tak payah suka. nak tambah cili-cili Tak, semua? tak lah you. Tak boleh. Itu You dah. tak boleh? You pun tak boleh tambah cili padi You tahu dekat? yang samyang yang colour pink tu? Itu pun tak boleh. I taruh cili dia 2 dot je. Baru I boleh makan. Tak boleh taruh 1 paket ni semua. 2 dot, gaul-gaul, taruh cheese semua baru boleh. Kadang kita macam nak feeling tau nak makan. Tapi tak boleh. Lidah ni tak boleh lah accept. Lidah tak boleh lah. Bukan perut. Macam semua tak boleh accept. Macam kena benda-benda manis-manis yang sugar. Macam pedas-pedas go to hell. Ni cakap kan. Pedas-pedas semua tu cakap like Jahanam. hell. Like jahanam. Not. I suka pedas. I suka pedas. So I ingat one of the holidays that I went, kita makan and kita rasa sambal dia sedap. It's like pedas macam pedas, and it's like no other sambal that I have ever eaten in the world. Dia pedas-pedas macam just for the sake of pedas ke dia tasty pedas? Tasty. It's like the rasa sambal tu is not like anywhere in the world yang I pernah makan rasa sambal macam gini. Kat mana ni? Indo? Dekat Indonesia. So kita dia kedai makan biasa. Dia tak jual sambal tu. It's like makan nasi taruh sambal. Tapi pasal kita suka sangat sambal tu, kita minta dia macam paket beli lauk punya container.
kita beli sambal tu banyak-banyak bawa balik stok kat rumah. Sampai sekarang ada. Oh. Berbotol-botol sambal tu kat rumah sekarang. Makan dengan apa? Simpan dekat fridge. Makan dengan nasi. Makan nasi. Tapi dia pedas ah. pedas. Is pedas. Pedas maut ke apa? Mungkin untuk you pedas maut lah. Untuk I pedas memang terasa pedas lah. Kalau untuk I. I can eat lah, but I cannot macam kalau dah sampai macam terasa I tak boleh. Pasal nanti ended up you tak akan enjoy makan. Oh, I enjoy that Itu pedas. macam nasi lemak dengan sambal macam setakat normal ni, I boleh. Macam pedas-pedas manis Dah cukup, gitu. cukup. Tak payah macam nak suruh kunyah cili padi, nak patah-patahkan dalam Maggi semua. Sedap. I suka. Malaysia punya nasi lemak best ah. Diorang punya nasi lemaknya sambal sedap. Kalau you makan Malaysia punya nasi Perfect lemak balance diorang, of manis manis and dia. pedas. Sini punya banyak pedas. Malaysia ni macam Kalau nice. nasi lemak sambal, I suka pekat, pedas manis sikit. Sambal kerang is the best. Kalau Johor mesti ada Yeah. breakfast sambal kerang. Sedap. Nice. Okay, I nak tanya Zakia last question Okay. Would you rather have a ringtone that says Astaghfirullah out loud every time your phone rings? Astaghfirullah you tengah Setengah nasyid. you tengah kat kelas society, tengah what do you think of this? Kat depan Habib punya phone. Semua orang tahu yang you adalah Zakia daripada Salam Sis dalam kelas. Habib punya phone Astaghfirullah macam tu. Ataupun you nak that plays a nasyid chorus. Tercip. Habis yang nyanyi tu kita dua. Ringtone you. Tercip. Kita dua tahu. Tak kisah. Yang astagfirullah tu akan jadi Lepas tu dia terlupa lirik sekejap. Akan lagi orang terperanjat. Tahu. Balik-balik tahun gajah. Lepas tu baru masuk. Macam gitu je. Okay lah, nasyid. Nasyid. Sebab tu aib kita. Bukan pasal nasyid, at least dia It's macam melodious tau. more Kalau casual. Astagfirullah terperanjat orang. Macam buat main pula. I tak suka kalau orang letak ayat Quran as ringtone ke. Macam I tak suka nanti pasal kat macam toilet ke halfway je. terbunyi. Ya. Betul-betul. Okay. Macam you rasa bersalah yang you punya ringtone lagu-lagu. Lepas tu tengah halfway I stopkan. Macam tak proper lah. To me this kind macam Quran, zikir ni tak sepatutnya jadi macam ringtone ni semualah. Macam tak menghormati. Macam background music, ada orang kan macam just buka as background tu okay. Bukan music lah, maksudnya Quran jadikan background. Macam kat rumah onkan Quran. Okay. Pada I okay. Just jangan macam habis Quran tengah on, habis tengok TV. Macam inappropriate lah kan. You are supposed to listen and menghayati all. You gain something from it kan. Yeah. Okay. So would you rather buat korban dengan Nur Insan ataupun tak buat korban langsung? Yes. So Ustazah, you nak ada apa-apa nasihat you nak bagi pada diorang? Okay, nasihat kita tak buat 2 kambing. 2 kambing ke lembu tadi? 2 lembu. 2 part lembu. Kalau you ada rezeki buat 2 kambing pun apa salahnya? Lagi manfaat untuk lebih lagi orang. Jangan Atau lokek. you share lah. Macam family semua buat 1 lembu. Betul. Dan 1 orang bayar 1 bahagian. Yes, pun betul. Okay. Camel ke? Any one of you macam interested nak buat 1 bahagian ke, you nak tanya, Salam Sis ada tak siapa-siapa yang kita nak together ke? Boleh. We can Nur Insan can help you to put the name together for 1 lembu. I'm macam excited bila I nampak sisters macam saya nak 1 part. Because last year I help. Saya nak 1 part lembu, saya nak 1 kambing. I rasa macam wow, you women are not just like doing nothing, and walaupun suri rumah pun ada simpanan you korbankan untuk lillahi ta'ala. I rasa bahagia sangat. Even though bukan I yang spend that like all those money, but I feel like macam touchingnya that you would think of somebody overseas that you want to contribute to, and I feel macam terharu and memang I doakan semoga Allah luaskan rezeki you semua and dapat nikmat syurga lah, insyaAllah. Amin. Amin ya rabbal alamin. And that's all. I just want to encourage you to do korban and save up for it, encourage it. Dengan anak-anak pun, siapa yang anak-anak ada duit raya berlambat-lambat, ajaklah. Pupuk daripada kecil, ajak and explain to them cerita Nabi Ismail dengan Nabi Ibrahim. Ni semua opportunities to
to teach your children the Islamic lifestyle. Correct. Okay. So kita sama-sama insya-Allah dapat rezeki untuk share dengan orang lain. Okay, so I ada satu benda I baru ternampak dekat poster Nur Insan. Kalau you tengok dekat Nur Insan SG IG, you can see diorang punya tagline. I tak tahu every year the same ke, I tak ingat. Tapi don't just perform korban, make it extraordinary. So kalau you nampak, dulu kan kita ada set A, B, C tu kan. I rasa ni baru. Set F dan G. Set F korban nabawi. Korban of 2 goats in the name of oneself and the entire ummah of Prophet Muhammad. Korban insani, korban on behalf of Nur Insan students from underprivileged backgrounds. So if you want, you can also do that lah. Which is to me something different. You can buat for the Nur Insan students. So Semoga diterimalah pahala-pahalanya untuk orang yang spend and also untuk on behalf of those you intend to do it for. okay, so we want you guys to share, like, love, interact with us in Salam Sis SG podcast. Apa nama kita? Salam Sis SG. Salam Sis SG. Salam Sis SG dekat IG, TikTok. Share all the love, share our reels and also Salam Sis podcast. Okay, so we end today's episode with Salam Sis.